Alright, so senarai semak calon. Yang ni memang bila you buka je, you akan nampak the candidate checklist. Okay, jadi soalan ni, dia kata 30 ml sucrose solution. So 30 ml of the sucrose solution, 30 ml 10% of the sucrose solution. Yang kedua, 30 ml sucrose solution 30%, and you have 30 ml of water. Okay, guys, bila kita tengok senarai semak ni, yang ada tiga larutan ni, three types of solution, maksudnya ia merujuk kepada bab berapa, dia merujuk kepada form berapa and what chapter. Tiga terawal ataupun 4 terawal, the first 4 or the first 3, giving you an idea ini adalah bab berapa. Okay, form 4, I know form 4, tapi dalam form 4 kita ada 15 chapter. Chapter yang mana yang you gunakan sucrose solution, that you are using the 30%, 10% sucrose solution, and you are using 30 ml of air suling ataupun distilled water. Ini dah kena ada dalam kepala you all. Pas kalau you all tak dapat lagi, korang pergi dekat bawah. Okay, pisau lipat, pembaris meter, jam randik, forceps, kentang. Okay, nampak ada kentang. Nampak ada 3 benda ni, 3 types of solution, ada pula kentang. Any idea? Ada idea lagi? Dia apa? So technically, 3 materials ini ataupun 3 bahan ini dia memberikan you all idea tentang chapter 3, pergerakan bahan merentasi membran plasma. The movement of substance across the plasma membrane. Form 4, bab yang ketiga. Ada kentang kan? Selain daripada kentang, dia boleh pakai juga celery. Okay, depends lah. Depends dia nak pakai apa. Kita bergantung kepada soalan, depends nak pakai apa. Jadi we know that this is definitely Form 4, bab yang ketiga, chapter 3, the movement of substance across the plasma membrane. Okay, jadi kita scroll lagi pergi dekat bawah. Nampak ini adalah jenis amali berpandu ke amali tidak berpandu, guys. So ini definitely kita boleh nampak yang ini adalah amali tidak berpandu sebenarnya. Sebab dia suruh awak rancang eksperimen, prosedur anda perlu mengandungi So dia tak ada prosedur. You kena buat your own procedure. You need to do your own procedure. Jadi kita mulakan dengan amali tidak berpandu ataupun non-guided amali terlebih dahulu. Okay. Jadi, dia bagi gambar sebenarnya. Raja 1, dia showing you, the diagram 1, menunjukkan persediaan eksperimen yang mengandungi salah satu kepekatan larutan sukrosa containing the apparatus setup to get the final length of 2 jalur kentang, 2 potato strip after 15 minutes. Selepas 15 minit. So, you ada sucrose solution. Berapa persen just now? 30% sucrose solution. You ada sucrose solution sebanyak 10%. And despite that, you ada also a distilled water. Ada distilled water ataupun air suling juga. So, you ada 3 solution. Sebab saya tengok dari mana? Saya tengok daripada apa yang dia beri dekat atas, the one that I highlight with the yellow colours. Okay, jadi kita pergi dekat bawah. Now, soalan dia kata rancang eksperimen. So, you have to plan an experiment dengan menggunakan bahan dengan radas on the senarai semak candidates checklist. Prosedur anda perlu mengandungi bahan-bahan benda-benda berikut. Secara mengendalikan bahan. So, how do you handle the material and apparatus? Kentang tu you nak buat apa? They give you sebiji kentang. So, what should you do with the potato? You nak buat apa dengan kentang tersebut? Okay. So, how you handle? Pisau tu, you nak buat apa? Pisau tu of course lah kita potong kentang kan. Cara mengendalikan pemboleh ubah dimalarkan. How to handle the constant variable. Boleh ke saya buat saiz kentang satu besar, lepas tu saya buat satu panjang, satu kecil. Boleh ke? I do the size of the potato macam tu. Tak boleh lah. So we need to fix. Apa pemboleh ubah manipulasi, dimalarkan, apa pemboleh ubah bergerak palas. What is the responding variable? Okay. Dan yang ketiga, mengendalikan pemboleh ubah bergerak palas, how to handle the responding variable. Dimanipulasi ni pun ada sekali dengan 3 dan langkah berjaga-jaga precaution step. So, yang ni semua akan memberikan awak 3 markah. Semua ini perlu dinyatakan. Kalau salah satu tidak dinyatakan, dia akan tolak 3, tolak 1, 2. Kalau 2 awak tidak nak nyatakan, 3 tolak 2. Kalau 3 awak tak nyatakan, awak better tak payah buat. Sebab kosong markah.
Okay. So ingat ini bergantung kepada berapa yang diperuntukkan. Jadi semua ni perlu ada. So please take note on this thing. Cara you control, cara you kawal radas, cara you manage your manipulator variable, responding variable, pemboleh ubah dimalarkan dan precaution step. Kalau tak ada salah satu, that's mean you all akan tolak satu markah. Kalau tak ada salah dua, you tolaklah dua markah. Kalau tak ada tiga, better tak payah buat. Okay. So, anak-anak. Jadi kita tengok dekat sini manipulated variable ataupun pemboleh ubah manipulasi dulu. Can you guys beritahu saya? Sebab kita nak kena tulis procedure. When you have to write a procedure, of course, you kena tahu dulu. Apa pemboleh ubah manipulasi you? Apa pemboleh ubah bergerak balas you? Apa pemboleh ubah dimalarkan? So, you kena tahu tiga-tiga ni. Kalau you tak tahu tiga-tiga ni, macam mana you nak buat kan? Make sense kan? Okay. Jadi, anak-anak, ini adalah bab 3. For those yang baru masuk, this is chapter 3, the movement of substance across the plasma membrane. Jadi, kita tengok dekat atas, 3 teratas, dia dah bagi idea dah. What is your manipulated variable? Very good, Aimi. Jadi ini sebenarnya pemboleh ubah manipulasi awak, manipulated variable you. So, kita tulis di sini, manipulated variable is the type of solution. Sebab kita pakai berbeza kan, we are using a different type of the solution. Because kita nak tengok dia hypotonic, isotonic ataupun hypertonic. We want to look at that part. Okay. Dalam bahasa Melayu, dia adalah jenis larutan. Sukrosa 30%, sukros 30%, sukros 10% ataupun distilled water. Okay, so apakah pemboleh ubah bergerak balas you ataupun responding variable? Apa yang you nak tengok? Sekarang kita pakai kentang tau guys. So we are using potato strip. So kita nak tengok apa dekat kentang ni. Adakah awak nak tengok the appearance of the potato? Tu je ke? Awak nak tengok appearance of the potato? Benda ni mestilah kualitatif. Kualitatif lah. Kuantitatif. You boleh ukur. Apa yang you boleh ukur? Kalau saya, apa yang saya boleh ukur? Kan kita diberikan sebiji kentang. Nampak kan? Dalam kentang ini, dia buat kentang ni mempunyai saiz yang sama, mempunyai kepanjangan yang sama. So, can I see the length of the potato? Can I see the length of the potato? Boleh tak saya cakap panjang kentang? Untuk you punya responding variable. Jawapannya tak boleh. Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Panjang kentang boleh jadi panjang awal. Boleh jadi panjang akhir. Kalaulah pemboleh ubah dimalarkan ataupun fixed variable, bolehlah you buat panjang awal kentang. Panjang awal kentang. Let's see. Atau in English, the initial length of potato. Boleh ke kalau saya buat 10 cm, satu saya buat 2 cm? Can I do that? Boleh tak saya buat macam tu? Tak boleh. Dia kena sama. You kena cut the strip similar. Contoh, kalau saya pakai dekat sini 3 cm, I have to ensure this one also 3 cm. That's why saya cakap panjang awal kentang, initial length of potato, it is the fixed variable. Inilah pemboleh ubah dimalarkan. Kita kena sama. Sepanjang kita start tu, kita kena sama. Sama. Faham? Kalau jisim potato, kalau nak cakap jisim potato ataupun berat, biasa kita pakai jisim lah, the mass of the potato, boleh, tapi awak kena cakap the mass of the strip of the potato. Sebab kita tak masukkan satu biji terus. Kita kena potong. We need to cut the potato into beberapa bahagian. So this cut we call a strip. Ataupun this cut dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Strip dalam bahasa Melayu potongan ataupun jalur kentang. Jalur kentang. Ataupun the strip of potato. Awak tak boleh cakap jisim potato. Kalau you want cakap tentang jisim jalur kentang. The mass of the strip of the potato. Yes, itu awak punya pemboleh ubah dimalarkan. Faham? Faham tak guys? Ingat yang ni adalah Form 4 bab 3. So kita nak tengok hypertonic, hypotonic, isotonic.
So, bila you masukkan in that particular solution, of course, at the end of the experiment, you nak tengok apa? Awak semua nak tengok panjang akhir, betul? Panjang akhir jalur kentang. Setuju dengan saya? My responding variable ataupun the final length of potato strip. Tadi, I buat my fixed variable, mula-mula saya start dengan 3 cm. So, kalau hypotonic, maksudnya dia akan jadi macam mana? Makin panjang ke? Makin pendek ke? So, this is something that we want to see. Okay? Boleh, Smita? Aimi? Okay? Mimi? Boleh? Faham? So, kenapa saya bagi my manipulated variable type of solution? This is very clear. Kenapa I bagi pemboleh ubah bergerak palas? Kenapa I tak cakap pasal kentang je? Kenapa I cakap panjang akhir kentang? Because this is what we going to observe at the end. Not at the beginning. Beginning mesti kena sama. Okay. So, done. Jadi, bagi macam ni. Oh, dia dah tulis dah 3 cm. Ingatkan tak tulis saya. Jadi, dia terbagi dah 3 cm. Guys, sekarang ni, cuba you fikir. Sebab you kena buat ini adalah non-guided. Dia tak ada prosedur. You kena tulis you punya prosedur. Kenapa dia bagi dalam ni 2? Kenapa dia bagi dalam ni 2? Kenapa dia bagi dalam ni potongan ataupun the potato strip each 3 cm dia bagi 2? Kenapa dia bagi 2? Any idea? Siapa tak ada idea kenapa dia bagi 2? Okay, katakanlah you tak ada idea. You nak potong kentang. You diberi sebiji kentang ni. So, you are given a potato. Tapi daripada 2 je. Maksudnya macam mana tu? Maksudnya dia nak purata, guys. Kenapa dia bagi 2 ni? Because dia nak you cari purata panjang. So, they want you to find an average. So, kalau kita cuba bayangkan, gambar ni sebenarnya bagi you clue untuk you buat your own procedure. Kita boleh bayangkan macam ni. Okay, tadi ada 3 larutan. So, this is the first solution. Kita pun lukis 3. This is the second solution. This is the third solution. Okay, I buat macam ni. I do like this. This one, I tulis dekat atas 30% sucrose, 10% sucrose. And this one is distilled water. Sebab dia pakai distilled water juga. Ataupun air suling. Lepas tu, setiap satu ni, you need to find average. Kita tak boleh pakai satu je sebab dalam gambar ni, kita ada 2 tau. We have 2. So, setiap eksperimen yang you ulang mesti kena menggunakan 2. So, inside ada 1 strip. Inside ada 2 strip. 2 strip. 2 strip. 2 strip. After this done, you repeat this one with the different solution, 10%. After this done, you need to repeat again with 2 potato strip but with a different solution with cheese distilled water. Jadi you all faham sekarang? Faham tak kenapa ada 2? Sebab dia nak suruh you cari average bagi setiap larutan. Jadi you ada sebiji kentang. You kena potong berapa? You have a potato. You kena potong berapa? Soalan saya, you ada 1 biji kentang, you need to cut into how many pieces, how many strip. Guys, faster guys, you ada sebiji kentang, you kena potong kepada berapa bahagian? Cepat, you kena potong kepada berapa bahagian? You need to cut into how many section? Berapa bahagian? You kena potong kepada berapa bahagian? Tak ada ke? Dekat sini, you ada 2. Dekat sini, you ada 2. 2 tambah 2 tambah 2, you akan pakai 6. Jadi, ku total kepada berapa bahagian, you kena potong 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, total kena ada 6. 6 strip. Kalau tak macam ni nak buat kan? Okay. So, dah tahu 6. Jadi, dah boleh dah belum untuk you buat prosedur? Dah. Kita sudah boleh. Dah boleh untuk kita buat prosedur. Jadi, bila kita tengok dekat atas, awak ada cork borer, awak ada pengorek gabus. Maksudnya, tak payah pakai pisau pun tak apa. Mula-mula je pakai pisau. Potong kentang tu jadi 2. So, you are using cork borer.